beberapa buah negara akan mengisytihar Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat. Antaranya adalah Belgium, Australia, Kanada dan juga Perancis. Ia satu pengiktirafan negara-negara barat terhadap kewujudan Palestin sebagai satu negara. Dan dalam perkembangan terbaru semalam ataupun kemarin, Presiden Perancis Emmanuel Macron telah menyatakan akan mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Ia menjadi satu tamparan kepada Israel kerana sebelum ini Perancis dilihat sebagai negara yang mesra dengan Israel, dan Israel telah pun menggugut akan menutup konsulat Perancis di Baitul Maqdis atau Jerusalem ekoran pengumuman yang dibuat oleh Presiden Macron.